Alamak, ramai orang. Tapi aduh, penuh. Yang ni table berapa ni? Ni. Kalau boleh cepat sikit. Belah sana tu dah ramai sangat orang tu. Cepat. Orang nak berbuka dah ni. Bang. Ya, Nak tanya boleh? Abang owner suruh ke? Habis takkan abang kuli pula? Come on lah. Kenapa? Macam ni, saya nak walk in je. Tapi Okey. hari ni, meja semua full. Sekejap bang Macam mana? Siap. Oh, meja full Aduh, awak kena ni pergi kat website. Sebab kita orang kat sini kalau walk in ni tak ada tempat. Saya ingat Memang ramai. Bawah atas memang ramai. Jom ikut abang. Sebab memang tak ada tempat dah ni. Ya ke kak? Nak tanya apa? Saya tak nak strawberry ni tak nak. Apa kak? Nak tiga bawah nak, tapi strawberry saya nak di. Man, strawberry delete. Panggil seorang staff. Strawberry ni delete. Jap, aku kata jap. Jom, cek tempat jap. Cuba cari tempat untuk you kalau ada insya-Allah lah. Sebab kita orang memang buat masa ni booking kita orang slot memang terlampau ni sangat. Kalau ikutkan dia seluruh tau. Mana tempat Alamak, sana pun penuh lah dik. Aduh, macam mana Saya cuba cari. Memang tak dapat lah dik. Memang penuh ni fit. Saya seorang je, takkan tak boleh Awak sendiri. seorang je tak apa kalau macam tu. Je ikut saya. Okey. Awak seorang je ke? Tak ada betul. family lain kan? Jom cepat. Okey. Ni dah pukul berapa ni nak berbuka dah ni? Tempat apa ni? Awak cakap awak seorang kan? Ya, betul. Tu untuk awak dengan saya lah. Cantik. Sini sebenarnya untuk kita orang buat untuk private buffet. Alang-alang awak seorang, awak duduk kat sini dengan saya. Yelah, kesian pula kat awak. Alang owner suruh kan? Bila jadi bos ni, hai, duduk. Sekejap lagi. Hello Man, tukar dulang yang paling besar tu. Awak dah makan ke belum? Belum. Belum. Kita puasa. Puasa kan? Sekejap lagi kita buka bersama